Jom saya tunjuk macam ni arrangement, macam ni kontainer-kontainer kita dah letak siap-siap. Dan kenapa kita biarkan sini kosong? Sini kenapa kita biarkan dia kosong? Kerana mungkin satu hari nanti kalau klien ada bajet lebih, dia boleh invest pada equipment yang baru. Contoh dia mungkin kat sini kita boleh buat satu station pizza, sebab memang kita dah set up drawer. Okay, jom sebelah. Sini pula mana tahu nanti dia boleh masukkan kombi oven yang berapa rack, 6 ke 10 ke sini. Sebab ni memang dah pair dia. Jadi ni memang setup yang kita cuba buat daripada segi organize, garnishing, seasoning, pot-pot. Memang kita akan set up dulu. Plancher, pot pasta boiler, memang kita dah set up semua. Supaya nanti tim mudah tinggal follow je bila dapat letak. Maknanya nanti macam ni pun semua kita letak kompartmen siap-siap. Supaya nanti kita akan setkan satu SOP, diorang tinggal follow sahaja. Puncher, maknanya ni satu. Okay, belajar sesuatu, sila komen.